warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kebajikan Masyarakat Minang Kuantan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru kerana telah memberi bantuan kepada masyarakat Minang Kuantan seramai 85 orang. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, kita telah menyampaikan bantuan tersebut kepada masyarakat Minang Kuantan. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bapak Taufan, Ketua Permai Negeri Pahang, kerana telah bekerjasama dengan Kebajikan Masyarakat Minang Kuantan bagi melaksanakan misi bantuan COVID-19 daripada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Jadi dengan bantuan ini, saya mewakili seluruh masyarakat Minang di Kuantan merakamkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas bantuan ini, dan sekali lagi kami menyampaikan jutaan terima kasih kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru kerana telah memberi bantuan kepada kami di Kuantan. Sekian, saya Hengki Irawan bin Haji Herman, Timbalan Pengerusi KMMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.